I malas nak overclaim. Tapi sumpah serum ni dia lain daripada lain. Tablet pakai dekat muka. So I dah jatuh cinta, I fall in love, I share dengan korang. Korang tengok, I dah repeat berapa kotak dah ni. Awal-awal pun I tak trust benda ni betul ke tak, bagus ke tak kan. Tapi bila I dah try, ya Allah, best sangat-sangat. So cara pakai dia senang je. Just keluar daripada tablet ni, ambil satu atau dua. Anda boleh larutkan dengan face mist, or you boleh pakai dengan toner ataupun air yang bersih. I baru tahu tau kenapa produk-produk yang kita simpan like serum ke moisturizer yang lama-lama tu, bila kita pakai balik tak ada efek. Sebab dalam tu bahan-bahan dia cepat oxidize. So bila pakai tak adalah kesan lagi dekat muka tu. You guys boleh nampak tak texture dia tu? Ya Allah, bestnya. After korang pakai, kulit ni auto rasa lembut and segar je. Paling best kalau lama-lama korang pakai, muka nampak lagi cerah. Nampak tak tu? Korang kena try sendiri. Confirm repeat. Sebab I dah repeat banyak tau. So I nak sangat korang try. Dalam ni ada ingredient yang super power. Boleh melembabkan. If you dry skin, also mencerahkan juga. I actually memang malas nak review pasal produk-produk skincare ni. Tapi hari tu yang ni satu papan RM30. But now dia buy tu and you guys boleh dapat face mist sekali. Boleh mixkan dua ni je. Kalau tak percaya, tengok bag kuning. Lagi murah.